Sila bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Samidah. Okey, sila duduk. Terima kasih Cikgu Samidah. Okey, sila dalam tangan dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Okey. Awak semua dah makan rehat tadi? Dah. Alhamdulillah. Jadi semua dah makan, dah kenyang belum? Dah. Okey, cikgu nak mulakan pelajaran pada hari ini. Okey, sebelum cikgu mulakan pelajaran, cikgu ada teka-teki. Siapa nak bermain teka-teki? Okey, bagus. Sila turun tangan. Okey, cikgu akan pamerkan satu carta teka-teki. Awak cuba jawab. Okey, boleh tak? Boleh, bagus. Okey. Siapa dapat teka-teki ni boleh cuba menjawab ya. Okey. Di belakang nampak tak? Nampak. Okey, nampak tak carta teka-teki cikgu kat depan ni? Nampak. Okey, kalau nampak boleh kita baca bersama-sama. Okey, dah sedia? Okey, kalau dah sedia kita cuba baca bersama-sama. Okey, 1, 2, mula. Kawan-kawan, siapa saya? Badan saya bentuk bintang, rasa masam dan manis. Siapa saya? Okey, bagus. Cikgu baca sekali lagi. Cikgu baca dengan jelas. Awak dengar betul-betul. Okey. Kawan-kawan, siapa saya? Badan saya bentuk bintang. Rasa masam dan manis. Siapa saya? Okey, siapa nak menjawab? Okey, Aiman Yamin, silakan. Buah belimbing. Kau bimbing. Awak rasa betul ataupun kurang betul? Betul. Okey, bagi tepukan untuk Aiman. Okey. Dah tengok tak buah belimbing? Okey, ini dia buah belimbingnya. Okey. Siapa pernah nampak buah belimbing? Bagus. Okey, buah belimbing boleh dimakan begitu saja ataupun perlu dikupas kulitnya? Dikupas. Perlu dikupas. Bukan kupas semua, kupas yang bahagian atas dia saja ni. Kalau kupas semua, tak perlu. Boleh dimakan aja begitu saja. Okey, buah belimbing. Buah yang pertama apa dia? Belimbing. Buah belimbing. Dah terjawab teka-teki kita yang pertama. Okey, teka-teki yang kedua pula. Okey, sebentar cikgu bacakan dulu. Okey, sedia? Okey, kulit saya berwarna jingga. Kulit saya berwarna jingga. Kepala saya ada mahkota. Kepala saya ada mahkota. Rasa saya manis dan masam. Rasa saya manis dan masam. Siapa saya? Siapa saya? Okey, siapa yang menjawab? Okey, bila menjawab kena duduk, angkat tangan. Okey.
Okey, cikgu nak tanya, apa dia buah-buahan tempatan tu? Siapa boleh jawab? Apa dia buah-buahan tempatan? Pak Zanan silakan. Ya, pandainya buah-buahan yang ditanam di sini di Malaysia. Tepuk tangan Pak Zanan. Okey, bagus. Okey, buah-buahan yang ditanam di Malaysia. Okey. Sebelum tu cikgu nak tunjukkan. Kalau buah-buahan tu mesti ada apa? Mesti ada pokok. Siapa pernah nampak pokok? Kalau tak pernah nampak pokok, cikgu tak tahulah macam mana. Okey. Ya, siapa pernah nampak pokok buah-buahan? Okey, cikgu pun ada pokok juga di sini. Okey. Ini dia pokok. Okey, ini pokok apa? Pokok buah. Pokok buah-buahan. Okey, apa namanya pokok apa? Pokok buah-buahan. Okey, pokok buah-buahan. Siapa di rumah dia ada pokok buah-buahan? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ciptakan pokok? Allah yang ciptakan pokok. Siapa yang tanam pokok? Ayah ataupun datuk. Okey, cikgu nak tanya awak. Okey. Tempat buah-buahan ni kita namakan apa? Tempat buah-buahan ni kita namakan apa? Tempat buah-buahan ni kita namakan apa? Siapa dapat? Okey. Okey. Dennis silakan. Tempat buah-buahan ni kita namakan apa? Pandainya Dennis. Tepuk tangan untuk Dennis. Tempat buah-buahan kita namakan dusun. Bila kita cantumkan di sini, jadilah dia apa? Dusun buah-buahan tempatan. Cuba awak bayangkan. Sekarang awak cuba bayangkan. Awak pergi ke dusun buah-buahan. Okey, ada tak pokok? Okey, bila ada pokok mesti ada apa? Bila ada pokok mesti ada buah dia. Okey. Sekarang cikgu nak awak beri cikgu contoh apa dia buah-buahan tempatan yang ada di dusun ataupun tidak ditanam di dusun. Okey, Azharuddin bagi cikgu contoh Azharuddin. Durian. Bagus. Tepukan untuk Azharuddin. Okey, yang lain silakan. Putri. Rambutan. Tepuk tangan. Pandai. Okey, lagi apa dia? Okey, Tazwani silakan. Jambu. Ada jambu ada dua. Jambu apa? Jambu merah tu jambu apa? Siapa boleh tolong Tazwani? Okey, Tazwani bagus. Sila dulu. Okey. Aiman. Jambu air. Okey, bagus Aiman. Okey, lagi satu jambu apa? Aman, silakan. Jambu batu. Bagus. Tepukan untuk dua orang tadi. Okey. Lagi apa lagi? Aida silakan. Buah limau boleh juga. Tepukan untuk Aida. Okey, lagi buah apa lagi? Ainan. Buah nanas. Okey, tepukan untuk Ainan. Okey, lagi apa dia? Ahmad. Buah ciku dan bermacam-macam lagi jenis buah-buahan. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkan gambarnya. Awak beritahu cikgu apa jenis buah tu. Okey. Gambar yang pertama. Awak suka makan buah ni. Okey, buah ni buah apa? Durian. Okey, semua buat. Durian. Okey, cikgu gantungkan durian di sini. Kononnya ada buah durian di sini. Sebab okey, seterusnya. Buah ni awak pun pernah makan. Rasanya pun sungguh enak. Buah apa ni? Okey, angkat tangan. Siapa yang boleh jawab? Duduk, angkat tangan. Okey. Iza silakan. Buah nangka. Okey, cuba Iza lihat betul-betul. Buah apa Iza? Kawan buah nangka buah apa? Ya. Okey. Okey. Apa dia Iza? Okey, siap.